Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk video kali ni, saya akan explain cara macam mana kita nak gunakan superfill. Okay, so first thing first, superfill ni adalah satu bahagian dalam CRM lah. Dia digunakan untuk kita groupkan kita punya database. Maksudnya kalau kita nak blast kan, so kita boleh bezakan database kita tu dalam superfill lah. Ataupun kalau kata kita nak mention different info, maksudnya contoh kita nak mention dalam skrip tu kita nak mention produk yang dia beli, ataupun kita nak mention address dia, ataupun tracking number ke, so kita boleh gunakan superfill lah. Okay, so macam mana kita nak set up superfill? Kita pergi dekat bahagian superfill. Okay, lepas tu kita boleh add superfill. Okay, so kita boleh namakan lah superfill ni. Contoh pembeli Januari 2025 contoh. Okay, so kita nak blast kepada pembeli Januari 2025 lah. Okay, lepas tu data type tu kita boleh pilih lah apa-apa yang based on data ni. Contoh kalau kita just nak bezakan dia, kita nak groupingkan dia, kita boleh pilih text. Okay, sebab kejap lagi saya akan tunjuk lah text tu dekat mana kan. Tapi contoh kalau kata nak letakkan alamat, okay, alamat. So kat sini kita boleh masukkan lah alamat. Okay, so kalau kata text saja boleh pilih text. Okay, so yang ni boleh tinggal kosong. Default value dengan help text ni. Okay, so usually kita akan guna display dekat panel saja. Yang lain depends lah, kalau kata nak buat required ke, nak display as label ke, sidebar ke. Yang penting display panel ni maksudnya nanti dekat bahagian contact dia akan keluar lah. Okay, kita klik save fill. Okay, so dekat bahagian contact, so dia akan keluar lah dekat sini, pembeli Januari 2025. So apa yang kita nak buat sekarang adalah kita nak upload kontak kita. Okay, so macam mana kita nak upload kontak? Kita buat kontak kita tu, database kita tu kita simpan kat mana. Tak kisah dekat Excel ke, Google Sheet ke, boleh je guna, tak ada masalah. Okay, so susunan row, nama ke, nombor phone ke, dia sebenarnya tak kisah mana-mana row dulu, name dulu ke, phone dulu ke, tak kisah. Yang penting, kalau kata kita nak mention nama, kita letakkan row nama. Kalau tak ada nama pun boleh delete terus. Okay, boleh delete terus lah dia punya row ni. Okay, boleh delete terus. Kalau kata nak ada nama, kita boleh mention nama. Okay, yang penting adalah nombor phone ni pastikan tak ada plus, tak ada jarak, tak ada dash, tak ada space. Tak boleh ada lah. Ni salah. Okay, ni semua ni salah. So, pastikan dia hanya ada country code sahaja. Contoh kalau kata nombor Korea 82 kan contoh. Ataupun Indonesia 62 kat depan. So, pastikan kena ada lah based on country yang kita nak plus. Okay, so ini adalah format yang betul. Lepas tu dah masukkan dua row ni, nama, nombor phone. Masukkan yang row last ni adalah superfill lah. Contoh ni pembeli Januari, tadi kita masuk 2025 kan. Okay, so ni pembeli Januari 2025. So kita nak groupingkan orang yang beli pembeli Januari 2025. So saya kat sini saya letak yes lah. Yes. So ini adalah yang saya masukkan tadi lah, text ke apa kan, yang kita nak masukkan. Kat sini yes ni hanya sebagai simbolik sahajalah. Maksudnya yes, serial ni adalah pembeli Januari 2025. Kalau kata kita nak letak 1 ke, contohlah kan, 1. Yang ni 1 juga. Okay, kita nak sekali, sebab kita nak samakan database dia orang kan. Nak letak 1 pun boleh. Tapi pastikan dekat dalam superfill tadi pilihlah number. Okay, so biasa kita pakai yes. Okay, ataupun kita nak grouping kan based on contohlah pembeli 2025 kan. Ni semua database pembeli 2025 contoh. Tapi dalam ni ada ni pembeli Januari, ni pembeli Februari, okay, ni pembeli March. So, katalah kita sebenarnya kita nak blast kepada pembeli Januari saja, pun boleh.
Okay, nak blast kepada pembeli emas sahaja pun boleh. Okay, so dia dalam super fill yang sama tapi dekat bawah ni kita tag dia berbeza. So nanti bila kita nak filter tu kita boleh filter by tags lah. Kita tulis value dekat sini, February ke March ke. Okay, so kalau lah kata dalam satu database ni kita tak nak bezakan, kita nak blast semua sekali. So tak payah pening-pening, just letak yes kat sini. Okay, letak yes sahaja dan pastikan semua yes lah. Okay, so kalau lah kata ada lagi data yang kita nak mention dalam skrip, contoh tadi kan alamat ataupun produk yang dibeli kan, so bolehlah masukkan dekat sini alamat dia apa, produk dia apa, boleh tulis terus kat sini. Okay, so nanti kita boleh filter out dan juga kita boleh mention apa yang ada dekat sini dalam skrip WhatsApp kita. So kalau kata tak ada nak mention apa-apa, so kita boleh delete lah. Tak perlu masukkan yang tidak berkaitan. Okay, so bila dah siap, kita boleh klik untuk download. Pastikan download, pilih CSV. Okay, kita tak boleh guna Microsoft Excel lah sebab hanya CSV saja diterima. Okay, so bila dah download, kita pergi balik dekat Wahbook Pro, kita klik dekat sini add contact, import via CSV. Okay, so kita boleh klik lah kat sini. Kita klik and then masukkanlah kita punya dokumen tadi. So kita pergi next. So dekat sini dia ada 3 pilihan. Add only new records. So maksudnya kita nak hanya masukkan record yang baru sahaja. Okay, yang dah lama tu yang kalau ada duplicate kita nak skip. Okay, so yang ni update existing records. Maksudnya mungkin kita nak update dia masuk dalam super fill lain ke. Okay, so yang ni add new records dan update existing records. Maksudnya kita nak masukkan yang baru dan juga kita nak update dalam super fill mana-mana yang dah ada. Okay, so cadangan saya yang terbaik adalah kita pilih yang ketiga ni lah. Okay, yang ketiga ni kalau lah kata dah biasa upload masuk kontak kan, so dalam sistem ni dia tak akan masukkan nombor yang duplicate. So basically just masukkan add new records and then dia akan update lah. Contoh kalau kita masukkan dalam super fill baru, so kita just update kat sini. Okay, so pastikan pilih yang ketiga. Okay, so pilih based on WhatsApp number lah sebab kita nak data tu, kita nak update data tu dekat bahagian WhatsApp number kan. So dia akan cari WhatsApp number. Lepas tu klik next. Lepas tu nama ni kita ambil lah first name. Okay, phone adalah WhatsApp number. Pembeli 2025 ni kita masukkan pembeli Januari 2025. Pastikan maksudnya kalau lah kata kat sini tak sama kan, biasanya kita akan better samalah yang dalam row dengan yang dalam super fill. Kalau kata kita tahu memang pembeli 2025 ni adalah pembeli Januari 2025, so kita boleh masukkan lah dekat sini. Okay, so lepas tu next. Lepas tu boleh start import. Okay, so kita pergi balik dekat bahagian kontak. Okay, so dah adalah 3 nombor. So dekat pembeli Januari, yes. Okay, so saya tunjuk sikit dia akan appear macam mana dekat dalam blast nanti. So kita pergi dekat bug campaign. Okay, so kita buat create campaign lah. Okay, saya tunjuk sekilas lalu untuk bahagian audience. So dekat bahagian audience ni kita pilih segmented. Okay, lepas tu kita terus add condition lah. Kalau kita tak buat segment kan, terus add je condition. Lepas tu masukkanlah kita punya super fill tadi, pilih select condition. Okay, kalau kita pilih exist, okay, so dia 3 kat sini, exist kan. Tapi kalau kata kita nak bezakan ikut tax, tadi yang kalau kata pemberi Januari ke Februari, so dia boleh bezakan dekat bahagian tax ini. So is, contohlah tadi saya letak ada Januari, Februari contohlah kan. So kita boleh bezakan dekat bahagian sini lah. Pembeli Januari is Jan. Contoh kita nak blast kat Januari. Kita nak blast kepada Februari saja. So dia akan keluar dekat bahagian sini lah. Okay. Tapi since sebab saya tadi bezakan, saya hanya groupingkan saja. Saya tak ada bezakan antara nombor dalam G-sheet tersebut. Jadi saya pilih exist.
Okay, so dia adalah 3. Okay, so itu saja. Terima kasih.